Okey, dalam isu ini semasa PMX menjadi Perdana Menteri dan kita tahu waktu itu peruntukan keuntungan Petronas ada 80 bilion. Ini memang dah di-announce oleh Perdana Menteri kita PMX ni cakap. Tetapi kita kena lihat dalam soal global yang berlaku. Contoh perang berlaku hari ini. Kan? Siapa nak perang? Semua orang tak nak berperang. Betul. Bila kita berperang, negara-negara berperang, jadi kita akan lihat kenaikan harga minyak diesel ni akan meningkat kerana semua kenderaan perang ni, kereta kebal dia, tanker dia semua guna diesel. Jadi secara tak langsung kenaikan harga diesel ni akan berlaku. Jadi kita minta supaya kepada player yang suka uploadkan balik PMF kita, cakap pada ketika itu apabila kita perintah hari ni, besok minyak akan turun. Jadi benda ni tak perlulah dimainkan. Kita hari ni kena profesional dan kita kena lihat keadaan negara luar bagaimana. Ya, bukan kita saja terkesan dalam isu diesel ini, ya. Semua negara terkesan, tetapi negara-negara dia orang lain ni dia ada mekanisme macam mana nak selesai. Sepatutnya kita berbincang dengan PMX, bagi idea kepada PMX bagaimana kita nak atasi benda ni. Kalau kita ada peruntukan dana reserve ni, maka kita peruntukkan dana reserve ni untuk kita membantu rakyat. Kita turunkan harga yang hari ni RM6.2 ni, kita turunkan kepada. Kalau kita tak boleh turunkan tapi kita naikkan dia punya subsidi daripada RM300 kepada RM600. Saya rasa itu lebih terselah daripada kita nak buat perhimpunan, nak jatuhkan kerajaan ni. Saya rasa bagi peluang kepada Perdana Menteri lah. Selepas pilihan raya, PRU 15, kita bersetuju. Okey, kalau kita dah bersetuju Anwar sebagai PM, bagi dia masa 5 tahun untuk dia mentadbir negara. Tapi kalau sekiranya besok, kalau kita nampak dia tidak boleh menyelah, tidak membantu kepada rakyat dan mempertingkatkan kita kerajaan negara kita, maka kita mempunyai kuasa 5 tahun selepas pilihan raya, kita akan ada pilihan raya, kita undi siapa yang kita setuju. Ya? Selepas debate tu, perintahlah kita tengok siapa pula yang boleh mentadbir negara sehingga boleh rakyat. Saya rasa rakyat ni, kalau kita nak kata 100% sukalah. Ya, kita ada pro and con, berbagai-bagai. Parti pun banyak dalam negara kita. Kan? Berbagai-bagai parti. Jadi tak semua orang sokong. Kalau semua orang bersetuju, satu parti je. Semua orang duduk dalam negara kita ni. Hari ni kenapa ada sampai berapa banyak parti? Kan? Bergaduh dalam parti. Jadi ini semua atas dasar kita lupakanlah sebentar dalam isu kepentingan diri ini. Fokuslah kepada negara, bagaimana untuk kita bantu rakyat, bagi idea kepada PMX agar PMX melihat semula untuk mereka atau PMX mungkin tak boleh turun dari segi kadar harga minyak RM6.2 ni, dan dia boleh beralih kepada memberi peruntukan daripada RM300 kepada RM600 untuk misalkan isu. Okey.